Assalamualaikum. Pagi ni kita nak berjalan-jalan ke Turki. So kita ada dalam 9 hari 7 malam. So pagi-pagi kita dah sampai, setelah kita pukul 10 lebih. Tapi macam biasalah bila datang dengan grup ni, so datang awal sikit lah sebab grup check-in and so on. Senang dia nak buat logistik. So pagi tadi jalan pun senang pergi ke airport. So sekarang ke airport ni agak jam juga. Kalau tengok sekarang ni tu dia. Kita buat 360 degree pusing. So memang agak jam juga lah dekat sini. So pagi tadi nak sembahyang bersurau pun penuh. So kali ni kita pergi dengan Mahazir Travel. So alhamdulillah, so far so good. Grup kita pun tak ramai, dalam 16 orang kot. So just nice lah. Otherwise ada 20 lebih, ramai sangat. So hopefully the whole trip is enjoyable. Kita pun relax. Yang penting selamat pergi balik. So alhamdulillah. Dan dengan kita ada wakil daripada agensi. Apa nama? Azam eh? Azam. Tapi malangnya dia dah jemu dah pergi Turki. So dia pergi ke Korea pula sekarang. Sorry lah. Bye-bye. kita cari siapa? Siapa lagi satu dia? Amirul. Dia Amirul pun dah muak juga ke sana. So tak apalah. Kita jalan dulu lah. Kita buat tour sendiri. Akhirnya kita pun dah siap check-in. So smooth lah, check-in tak ada masalah. So sekarang kita nak pergi tunggu kat tiang ni sebab dia nak buat briefing dulu. So setakat ni semua tak ada masalah. Sekejap ada orang dia kata tak bawa pasport, saya nak pengsan dah kat sini. So hopefully semua lah, alhamdulillah. So kita ready untuk musim sejuk pula. Kita akan start dengan briefing dulu pagi ni. So ni the small circle. Yang dalam tu ada lagi tengah minum dekat Costa Coffee tu. So, kita tengok briefing dia macam mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. So sebelum saya memulakan sedikit briefing pada pagi ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan. Briefing dulu. Sebab sudi menerima kami as a travel agency. Kami sudah pergi selama 9 hari 7 malam berpuluh hari. Jadi saya Abdul Rakib dan sebenarnya saya Azam dan bertugas pada airport pagi ni lah. So seperti ini 9 hari 7 malam bersama DL yang hebat kita. Pagi-pagi dia bagi. Pagi dia lah cakap Turki ni. So tak ada masalah lah apa-apa. Just boleh ikut dengan our tour leader which is Kak Linda lah. So sebelum ini saya masa-masa boleh keluarkan boarding pass untuk saya. Kita nak check. Nah, kita tengah bergambar selfie. Kita punya trip ni hari ni kita akan pergi ke Dubai dulu. Lepas tu kita ada transit layover time 1 jam. Lepas tu kita sambung ke Istanbul. So kita pergi pagi sampai dalam 6-7 petang. So untuk hari ni malam mungkin dia packkan makanan, tapi kita mungkin walk dalam 15 minit kan. Jadi bagi tahu lah ada mall. So lepas tu kita pergi sana dan kita mungkin cari makan apalah kalau masih lapar lagi lah. And then kita punya trip hari ni trip 9 hari 7 malam. So antara tempat-tempat kita nak pergi, jadi kita baca sikit kita nak pergi leather fashion, basically Masjid Biru. Last sekali baru kita balik. Lepas tu kita pergi ke Grand Bazaar Taksim Square dengan External Street. Itu yang banyak dekat YouTube. So this could be our introduction lah untuk Istanbul. Maybe ada rezeki next time kita buat sendiri. Kalau kita nak pergi 2 tempat yang lah, Istanbul dengan Cappadocia, that's it. And cubalah 3-4 hari every town, ataupun maybe the whole seminggu dekat Istanbul. So Istanbul pun banyak attraction, banyak places to eat. Kita tengok macam mana nasi lemak ayam rendang ni tu. Tu dia. Kita ada rendang, telur 2 sebiji, belah 2, sambal sotong ada,
Yang lain tu standard lah, nasi ada. Dan dia letak sikit daun pisang. Kita tengok nanti sedap tak sedap. Jom kita makan. So kopi dia ngam. Kopi dia memang ngam, pahit betul. Tapi kita letak gula sikit hari ni. So kita rasa dia punya sambal sikit dengan nasi. Okay. Sambal tak ada masalah. Sebelum tu kita dekatkan sikit kamera. Okay, kan kita rasa kacang dengan ikan bilis. Rangup ya? Ikan bilis rangup. Dia rasa sambal sotong sikit. Sedap. Telur rebus saya rasa standard telur rebus. Nah, kita rasa lebih rendang. Pun sedap. Lagi jom kita habiskan makanan ni. Banyak juga nampak kan. So macam mana? Cukup banyak rasanya kekenyangan ni. Sampai flight nanti ada lagi breakfast lagi. Tadi masa sampai terminal C ni, dulu ada macam tu kopi tiam. Ini macam betul-betul kelaparan. The agent destinasiku tu pun agent apa, travel agent ni nampak so far responsible, very attentive as well, dan menolong juga. So macam biasalah, once you sign up, ada couple akan buat satu WhatsApp group, so ambil semua masuk dalam WhatsApp group. Dan bagus dia, lepas dia buat briefing, ambil gambar, dan kita release, kita tunggu dekat gate C22. So maksud dia release lah, tak adalah kita attach dengan dia all the time. Cuma bila kata nanti sampai dekat Dubai, sebab kita ada 1 hour je, yang tu dia minta kita stick together lah, sebab actually kita cuma 15 orang, jadi tak ramai sangat, dan kita basically akan put up bendera dan terus pergi sana. Otherwise kalau jam sangat jauh, dan mungkin ada bagi pun, kita harap ada bagi lah. Jom. Tak sampai 10 minit makanan dah habis. We are doing well sebab sebenarnya kita kelaparan. Tu je. So ni bersih, basically tak ada apa yang tinggal kecuali tulang-tulang dengan sudu dengan daun pisang je. Yang lain semua bersih, habis kita sapu. Overall semuanya sedap. Worth the harga dekat airport ni. Kita pun dah kenyang. So sebelum kita rasa the Turkish delights, kita rasa dulu Malaysian delights. So this should be the ni farewell lah. Lepas tu makanan lain. So hopefully dalam flight kita boleh tidur. Saya ngantuk tadi, tapi sekarang ni dah minum kopi ni tak tahu ngantuk tak. Tapi kita ada 6-7 jam. Harap semuanya smooth lah. Tapi yang penting flight pun smooth. Dan connecting pun tak ada masalah. So thumbs up untuk Grand Mama. Siapa-siapa nak makan kat airport, rasa local food, datanglah ke Grand Mama. Recommended, nice place. Nice food. View pun cantik. Nampaklah Malaysia Airlines. Alhamdulillah, kita sudah beberapa jam kot, mungkin sejam 2 jam on the plane. Dah makan tengah hari, dah kenyang. And so far the flight sangat bagus, very smooth. I think the plane pun quite special sikit. Makanan pun sedap. So now basically kita nak enjoy. Dengan nak tidur tapi tak boleh tidur, so may as well we get some coffee lepas ni. And lepas tu maybe the next leg of the trip daripada Dubai ke Istanbul, mungkin baru kita tidur. Harap-harap macam tu lah. Mana macam biasa kita buat 360 depan dan belakang. Itu bahagian depan, dan kita akan tengok bahagian belakang macam mana. Hari ni basically main penuh lah. Kita dah lama juga dalam plane, dah makin penat. Tapi ada orang siap belajar macam mana nak main game ni lagi tengok.
Itu dia. Alhamdulillah, finally kita dah sampai dekat Dubai. So macam biasa kita bergroup, so kita stop dulu. Itulah the whole team, itulah dia. Ramai ni. So beratur semua. Ni semua orang. So kita ke gate Istanbul IK 121. Yep. So flight tadi semua okey, tak ada masalah, makan kenyang. Tapi dah lama tak travel, rasa penat sikit lah, boring je. Cuma bagus dia hari ni, movie dia okey. Okey, dah kami. So now kita nak jalan dah. Pergi ke gate A15 kot rasanya. So ni kita punya Cik ke Polinda? Mana tahu? Linda je. Oh, Linda. Okay, dengan Linda. So ini kita punya tour guide. Alhamdulillah. Tour leader, sorry. Tour guide kita Hussein. Tour guide kita Hussein. So basically very nice. Tu tim dekat belakang kita tu semua tengok. Sama kita ada kat sini ada sejam aja. So disebabkan tu kita perlukan assistant lah supaya kita boleh potong queue, especially bila dekat inspection nanti lah. Kan dia buat inspection, dia scan semua. Kat sini pun quite strict. Kadang-kadang kasut pun kena tanggalkan. Ni nama yang tolong kita ni bagi assistant. Dia tinggi sikit, so dia punya langkah punyalah laju. Tak apalah, kita follow je. Hopefully boleh potong queue. Only Istanbul here. Istanbul. Jom kita ke Istanbul. So akhirnya kita dah sampai. So alhamdulillah semua perjalanan dipermudahkan. Seat daripada Dubai ke sini pun super comfortable sebab flight besar dan orang tak ramai. So separuh, very nice. So now kita nak keluar. Baggage claim. Oh, naik alamak. Jauh ke atas pula. Ui, tingginya. Kita dah masuk dah ke airport dia. Inilah airport dia. Pusing satu round. Tengok 360. Kita punya bendera sama pula somehow. Kita blok. Sebabnya orang So now kita berhenti kat sini dulu. Staging area. So inilah dia airport kat sini. Inilah airport. Kita tengah tunggu yang lain datang. Ni antara muka-muka kepenatan dan juga lega. Lega dah sampai. Lega dah sampai. Lega dah sampai. Kita pula sebelum sampai action nak keluar dah malam ni sampai orang dah. Sekarang ni kita kena nak ke passport control. So harap-harap passport control queue tak panjang. Apa nak tanya kita punya tour leader apa? Tour leader. Kita nampak kat bawah tu ada cantiknya tempat-tempat makan dah nampak lah. May not be the main terminal lah, tapi nampaklah tempat makan, tempat minum kan. So ni kita punya group kat belakang. Tu dia. Dia bawa bendera, saya bawa kamera. Linda, ini kena bagi tahu dia orang kan, promotion ni sampai daripada KL sampai sini ni. Orang lain bag tak nampak dah, kita je yang nampak bag. Biasa panjang tak queue dah? Panjang, Allah Akbar. Ni banyak flight ni. Betul lah. Meriah pun tak benar ya kalau queue panjang. So inilah dia, kita nampak welcome to Istanbul. Tu dia. Ya. Tu dia main terminal turun. Orang jalan punya laju, pop hilang bendera. Kita rasa kita pun kena bawa bendera hijau supaya the tour leader tu untuk bendera depan,
kita tanda bendera belakang. Sebelum kita sampai ke passport control, selalunya ada leader ni dia suruh stop dekat toilet dulu, sebab dia kata passport control tu biasa panjang, dan juga lepas tu naik travel lepas tu pun panjang juga, so dia recommend semua pergi toilet dulu, si clear air dulu. But it was a very practical lah. So, nampak tadi memang ramai orang turun daripada flight, so kita expect memang queue panjang juga lah. Harap-harap tak macam Bangkok 45 minutes and so on lah. Kita dah lepas passport control, nampak tadi macam panjang, tapi obviously 15-20 minit sampai 20 minit dah settle lah. So actually quite smooth lah, itu je. So next time boleh pergi sendiri, no problem. Kita on the way pergi baggage claim ya, terus mall. So kita ikut kita punya tour leader berjalan ke depan. Basically sini masuk turun ambil bag je, pergi ke duty free dulu. So tadi masa passport control tu memang queue panjang, tapi somehow mungkin sebab kaunter banyak jadi dia cepat sikit. So jadi dia cepat sikit lah somehow. So ini overall banyak juga 15, 17. Dia tak macam KLIA, somehow mungkin sebab warna ni jadi ceiling dia nampak tinggi sikit. KLIA sekarang macam rendah sikit. Ni kita tengah carousel tunggu bank. So walaupun flight, tapi tenang lah, tak ada masalah sebenarnya datang sini. Nah, itu baru keluar pada airport punya bahagian dalam. Now baru keluar daripada area luar ni. Macam biasa, macam KLIA juga, sama lebih kurang. Cuma betul-betul ada Burger King lah. Dijemput oleh Burger King. Itu je beza dia. So now kita ikut kita punya team leader. Hari ni dia tak bawa, kali ni kat luar dia tak bawa bendera dia pula, bendera hijau dia. Turun Istanbul dia bendera dia lupa. Sebelum Istanbul bendera dia okey. So now kita tengok apa yang ada. Siapa yang jemput kita? Si Husin. Mana si Husin? Alhamdulillah, kita punya Husin, local guide kita pun dah sampai. So now kita nak pergi ke bas. Katalah bas ke apa yang dia bawa. So hopefully perjalanan pun tak lama sangat untuk sampai ke hotel. So dekat sini ada banyak ni lah dia, hotel transfer dan tour. Sepanjang-panjang ni semua ada. Makan travel, monitor, hujung sampai hujung semua ada. Wah, farmasi pun banyak. Menarik lah, tak ada isu lah. Hospital pun ada. Betul-betul sebelah dekat dalam airport ni sah. Tak sure pergi floor phone nombor berapa. So maksud dia kalau nak pergi ke bas, kita pergi tingkat lain lah, bawah lagi. Kita nak keluar daripada bangunan ke luar. So hari ni rasanya tak sejuk sangat. Rasanya dalam 22 gitu kot. So pakai t-shirt pun tak ada masalah. So kita punya bas yang di belakang. Okay. Inilah kita punya mini coach ni. Mentang-mentang kita 40 orang dah bagi mini coach je. Tak ada chance ada satu kursi seorang. Jom kita naik. Allahu Akbar. Oh.
nak ambil gambar mana? Belah sini lah Wak. Oh ya ke? Sebab view dia akan belah Okay. sini. Belah sini dia lebih pada jalan. Ambil seorang sebelah sini, seorang sebelah sini. Okay. Macam tu. So inilah pemandangan dalam bas ni. Tak payah peluk-peluk. Memang mentang-mentang kita 14 orang dah bagi mini je. Bas mini je. Okey lah. Kalau kita besar, kalau kita besar. Lebih comfortable kan? Yap. Inilah dia rombongan Kak Kia kita. Ya. Cik Kia kita hari ni. Cuba dia tak pergi ke apa? Subang Jaya. Dia pergi ke Istanbul. Okey, cantik. Sebab Okay. kita dekat hotel kan Macam ada biasa, wifi kita dan dalam start-start bas ada ada briefing. wifi. Tapi So, kita ni kan kita punya perjalanan kita tour tu leader, akan keluar Linda daripada kita kota dengan Istanbul. So Hussein kita sometimes tu, internet tu kat tak depan berapa kuat sangatlah. Maklumlah kita So, pun macam pakai biasa lah. beramai-ramai, pakai berjemaah kan. Tapi kalau luar if kita you dah nampak. nak high View speed apa yang semua tu cantik. kena roaming ataupun kena Di beli malam ni kita eSIM tengok ke sama kita dapat ataupun tengok pemandangan kat dari sendiri, luar. ya. Macam tu. Driver, same tour guide inshallah. And now you are landed to European side of Istanbul. Here, Istanbul. In this place, tomorrow we will see the sea, the smallest sea of Turkey, and Turkey has 3% only in Europe side. The rest all in Asia, 97%. Okay. Now you are European. Pay 25 euros and go to the second floor, even not the main section. So tadi dia buat dengan panjang lebar explanation And all pada the plugs, the it's program in front of sampailah you, daripada okay? bas. But this is the Turkish. Kita baru je sampai Sundance Hotel. So kat mana hotel ni tak tahulah, sebab malam-malam kan. Yang tahu-tahu dah sampai je. So macam biasa dia orang ambil bag dulu. So jom kita masuk ke hotel. So macam biasa sebab dia ada 4 musim, pintu dia macam tu lah. Itulah dia hotel dia. Selamat sampai. Inilah view daripada lobi menghala ke pintu. Ni kita pusing, kita jalan sampai ke pintu. Ini pemandangan dari pintu menghala ke dia punya reception. Macam biasalah ada Christmas tree and so on. It's very nice. Kiri ke kanan ada 2026 punya Christmas is coming. Ini dia punya reception. Ada 3 staff, tapi nampak quite standard lah, quite professional. So sampai-sampai, basically the local tour guide dengan Linda sorting all the bilik semua tu lah. Ada yang single, ada yang double, ada yang twins and so on. So dia adalah buat adjustment. Suddenly daripada twin jadi double tu maksud dia satu bed besar lah, mungkin queen atau king, kita tak tahu, most likely queen kot. And then tapi okey lah, nampak dia is being managed very well. So kita dah dapat bilik kita tingkat 703, double maksud dia ada satu katil je lah, queen kot, tak tahu size apa. Kita akan tunggu makanan. So malam ni kita sampai pun dah lambat, so jadinya dah lambat, jadi dia tapau makanan je, dia tak bagi kita ke restoran sebab dah malam. Kita dah masuk bilik. Inilah bilik dia. Kita pergi ke main room dulu. Main bedroom. Kita tengok ada katil dekat sini. Ada biasa je lah sebenarnya, tapi dia punya headrest yang sungguh tinggi. Kita tengok tu, kita bilik air. Kita pergi ke bilik air pula. Bilik air bersih, clean, nampak macam baru, renovate sikit-sikit lah. Tapi in general bersih lah kan? So ini bilik air dia. Daripada bilik air dia ada juga satu closet dengan pantry. Dia special, tak tahu kenapa dia buat. Rasanya kalau dia buat open space lagi bagus lah. Kita tengok 360 dekat sini.
So standard dia tu dia dah sediakan mineral 2, itu standard lah, yang lain-lain tu semua tu.